kari ayam dan daging. Masukkan serbuk perencah kari dan pes bawang ke dalam periuk. Tambah air. Kacau sehingga sebati. Masukkan ayam atau daging 400 hingga 450 gram. Masukkan ubi kentang. Renes sehingga lembut. Kombinasi yang sempurna daripada serbuk perencah masakan serbaguna kami. Masukkan air dan biar mendidih. Tutup api dan sedia untuk dihidangkan.